bila cakap soal keradangan, biasanya sebab terlalu kerap guna. Itu satulah. Mungkin atlet ataupun mungkin pekerja yang selalu angkat kotak berat-berat dan sebagainya. Tetapi tak semestinya juga, doktor, kan? Ada juga kepada mereka yang tak kerap guna, tak ada angkat beban yang tinggi, tetapi jadi juga. Jadi possibility yang tinggi adakah kepada mereka yang kerap angkat berat ini ataupun tak semestinya juga, doktor, sebenarnya? Mereka yang angkat berat ni kadang-kadang ada micro injury. So injury kecederaan yang mereka mengalami ni kadang dia tak perasan pun. Jadi bila kelamaan jadilah kekangan bahu dan bahu beku. Baik. Satu. Kedua, kecing manis yang seperti saya katakan tu. Kecing manis yang tidak dikawal untuk jangka masa yang panjang boleh menyebabkan keradangan lebih senang. Kerana itulah kencing manis ni kena dikawal untuk jangka masa yang panjang. Baik. Yang ketiga, faktor tulang boleh menyebabkan artritis ataupun tulang yang ada tu dia ada orang kata penumbuhan spur. Jadi penumbuhan spur ataupun artritis tu boleh menyebabkan pergerakan tu terbatas. Jadi bila pergerakan terbatas, kita lihat dengan X-ray nampak ekstra tulang tu yang menyebabkan artritis lah. Kadang-kadang pembedahan yang kita lakukan, kita akan kikis tulang lebih tu supaya bagi ruang untuk bahu tu bergerak. Wow, maksudnya ada potensi macam tumbuh tulang baru ke, doktor? Tumbuh tulang bukan baru, tumbuh tulang di kawasan yang ada keradangan itu. Okey. Ini adalah salah satu simptom artritis. Baik. Benda yang sama boleh jadi di lutut juga. Maksudnya pada bahagian tulang itu sendiri, doktor. Doktor.